Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan tajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia membentuk guru berjiwa pendidik. Tajuk ini merupakan tajuk yang sangat penting kerana pendidikan merupakan asas kepada pembangunan sesebuah negara. Melalui sistem pendidikan yang berkualiti, sesebuah negara dapat melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu pengetahuan tetapi juga mempunyai kemahiran, nilai moral serta jati diri yang kukuh. Selain itu, pendidikan juga memainkan peranan dalam membentuk sasiah dan kepribadian seorang individu. Murid yang mendapat pendidikan yang baik bukan sahaja mampu mencapai kejayaan dalam akademik tetapi juga mampu menjadi individu yang bertanggungjawab serta memberi sumbangan kepada masyarakat dalam dan negara. Dalam konteks Malaysia, kerajaan sentiasa berusaha memperkukuh pendidikan negara melalui pelbagai dasar dan pelan pembangunan. Antara pelan yang paling penting ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang menjadi panduan utama kepada hala tuju pendidikan negara. Melalui pembentangan ini, saya akan menerangkan dengan lebih mendalam mengenai aspirasi pendidikan Malaysia serta peranan guru dalam memastikan aspirasi tersebut dapat direalisasikan di dalam negara kita. Baiklah, sebelum saya meneruskan perbentangan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya ialah Ashraf Safwan bin Ahmad Tajuddin. Saya merupakan pelajar daripada unit BM1 dan berada dalam ambilan 2025 dan 2030. Perbentangan ini merupakan sebahagian daripada tugasan bagi khusus pengantar pengajian pendidikan. Khusus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang asas sistem pendidikan di Malaysia serta peranan guru dalam membentuk perkembangan murid. Baiklah, ini merupakan gambar yang menunjukkan intipati kepada dasar pelaksanaan itu PPPM. Jadi kamu semua boleh melihat gambar ini, infografi ini supaya mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Baiklah, pengenalan. Sistem pendidikan Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Perubahan ini dilakukan bagi memastikan sistem pendidikan negara sentiasa relevan dengan perkembangan semasa serta mampu memenuhi keperluan masyarakat dan negara. Dalam dunia yang semakin berkembang pesat, sistem pendidikan perlu mampu melahirkan individu yang mempunyai kemahiran berfikir, kemahiran berkomunikasi, kemahiran teknologi serta kebolehan menyelesaikan masalah. Hala tuju pendidikan negara dipandu oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 dan hingga 2015. Pelan ini dirangka oleh kerajaan sebagai satu strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara serta memastikan pendidikan Malaysia mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Pelan ini bukan sahaja memberi perhatian kepada pencapaian akademik murid tetapi juga memberi penekanan kepada pembangunan sasiah nilai moral serta kemahiran abad ke-21. Dalam usaha untuk mencapai matlamat tersebut, guru memainkan peranan yang sangat penting. Guru bukan sahaja berfungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu murid mengembangkan potensi diri mereka. Seterusnya, kita akan melihat dengan lebih jelas apakah yang dimasukkan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM. PPPM diperkenalkan pada tahun 2013 dan dirancang untuk dilaksanakan sehingga tahun 2025. Pelan ini merupakan satu pelan transformasi pendidikan yang bertujuan memperkukuh sistem pendidikan negara secara menyeluruh. Tujuan utama PPPM adalah untuk memastikan sistem pendidikan Malaysia mampu melahirkan murid yang mempunyai kepengetahuan yang kukuh, kemahiran berfikir yang tinggi serta nilai moral yang baik. Selain itu, PPPM juga bertujuan meningkatkan kedudukan sistem pendidikan Malaysia di peringkat antarabangsa. Oleh itu, prestasi murid Malaysia turut dinilai melalui penilaian antarabangsa seperti PISA dan TIMSS. Melalui penilaian ini, kerajaan dapat menilai tahap pencapaian murid Malaysia dalam bidang sains, matematik dan literasi berbanding dengan negara lain.
Selain itu, PPPM juga memberi penekanan kepada penambahbaikan kurikulum sistem pentaksiran serta penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan PPPM dibahagikan kepada 3 fasa utama yang dikenali sebagai gelombang. Gelombang pertama berlangsung dari tahun 2013 hingga 2015. Dalam tempoh ini, kementerian memberi tumpuan kepada penambahbaikan asas dalam sistem pendidikan. Fokus utama adalah untuk meningkatkan kualiti pengajaran di sekolah. Antara langkah yang diambil ialah meningkatkan kemahiran guru melalui latihan profesional serta menyediakan sokongan yang lebih baik kepada guru di sekolah. Selain itu, kementerian juga memberi perhatian kepada peningkatan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris serta kemahiran numerasi dalam kalangan murid. Program pemilihan diperkenalkan bagi membantu murid yang menghadapi kesukaran dalam membaca, menulis dan mengira. Tujuan utama langkah ini adalah untuk memastikan semua murid mempunyai asas pembelajaran yang kukuh sebelum mereka meneruskan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Gelombang yang kedua berlangsung dari tahun 2016 hingga 2020. Dalam tempoh ini, kementerian melaksanakan perubahan struktur dalam sistem pendidikan bagi mempercepatkan proses transformasi pendidikan negara. Antara perubahan yang dilakukan ialah penstrukturan semula organisasi pendidikan seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Selain itu, kurikulum sekolah juga telah disemak semula melalui pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah dan KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Perubahan ini bertujuan memastikan murid memperoleh pengetahuan kemahiran serta nilai yang selaras dengan keperluan dunia moden. Selain itu, kurikulum baharu ini juga memberi penekanan kepada kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kerjasama. Gelombang yang ketiga berlangsung dari tahun 2021 hingga 2025. Dalam tempoh ini, kementerian memberi tumpuan kepada peningkatan prestasi sekolah, guru serta kepimpinan pendidikan supaya mencapai tahap yang lebih tinggi daripada standard minimum yang telah ditetapkan. Sekolah juga diberi lebih keluasan dalam pengurusan supaya mereka dapat melaksanakan inovasi dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Melalui pendekatan ini, sekolah dapat memperkenalkan pelbagai idea baharu yang mampu meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran. Matlamat utama ialah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang mampu mengekalkan kecemerlangan serta terus meningkatkan prestasi pendidikan negara. Baiklah, kita sampai kepada aspirasi pendidikan Malaysia. Aspirasi ini merujuk kepada matlamat utama yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan negara dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Aspirasi ini digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 sebagai panduan kepada semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Terdapat 5 aspirasi utama pendidikan Malaysia iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan sistem pendidikan. Aspirasi yang pertama ialah akses kepada pendidikan. Akses bermaksud semua kanak-kanak di Malaysia mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira latar belakang keluarga, status ekonomi atau tempat tinggal. Kerajaan berusaha memastikan kanak-kanak dapat mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya sehingga peringkat menengah. Contohnya, kerajaan membina sekolah di kawasan luar bandar serta menyediakan bantuan pendidikan seperti beasiswa, bantuan kewangan dan kemurahan asrama supaya murid tidak tercecir daripada sistem pendidikan. Aspirasi yang kedua ialah kualiti pendidikan. Sistem pendidikan Malaysia berusaha meningkatkan mutu pendidikan supaya setanding dengan standard antarabangsa. Hal ini penting kerana dalam era globalisasi, murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi untuk bersaing dengan pelajar dari negara lain. Oleh itu, prestasi murid Malaysia juga dinilai melalui penilaian antarabangsa seperti PISA dan TIMSS. Aspirasi yang ketiga ialah equity dalam pendidikan. Equity bermaksud setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk mencapai kejayaan dalam pendidikan.
kerajaan berusaha mengurangkan jurang pencapaian antara murid di bandar dan luar bandar serta antara murid daripada latar belakang ekonomi berbeza. Pelbagai usaha yang dilakukan seperti meningkatkan kemudahan sekolah, memperkukuh infrastruktur pendidikan serta memastikan semua sekolah mempunyai guru yang berkualiti. Aspirasi yang keempat ialah perpaduan. Sekolah memainkan peranan penting dalam memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Melalui aktiviti pembelajaran dan kurikulum, murid dapat belajar untuk bekerjasama, menghormati perbezaan dan hidup secara harmoni dalam masyarakat yang berbilang kaum. Aspirasi yang kelima ialah kecekapan sistem pendidikan. Kecekapan merujuk kepada pengurusan sistem pendidikan yang berkesan supaya sumber seperti kewangan, tenaga pengajar dan kemudahan pendidikan dapat digunakan secara optimal. Dengan sistem yang cekap, proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan serta mampu mencapai matlamat pendidikan negara. Jadi, itu sahajalah kelima-lima aspirasi pendidikan Malaysia. Jadi, kelima-lima aspirasi ini menunjukkan bahawa pendidikan di Malaysia bukan sahaja meningkatkan pencapaian akademik tetapi juga membuat pembangunan masyarakat yang seimbang, bersatu padu dan berdaya saing. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada aspirasi murid. Aspirasi murid merujuk pada ciri-ciri dan kemahiran yang perlu dimiliki oleh murid apabila tamat persekolahan. Aspirasi ini juga digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, sosial dan rohani. Terdapat 6 aspirasi murid iaitu yang pertama ialah pengetahuan. Pengetahuan merujuk kepada penguasaan ilmu asas dalam pelbagai bidang seperti bahasa, sains, matematik dan kemanusiaan. Ilmu ini penting kerana murid mempunyai asas yang kukuh untuk pembelajaran dan kehidupan pada masa hadapan. Yang kedua adalah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir merujuk kepada keupayaan murid berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Kemahiran ini membantu murid menyelesaikan masalah serta membuat keputusan dengan lebih baik. Yang ketiga adalah kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin membantu murid membina keyakinan diri, sikap tanggungjawab serta kebolehan bekerjasama dengan orang lain. Kemahiran ini boleh dipupuk melalui aktiviti kurikulum, persatuan dan kerja berkumpulan. Yang keempat adalah kemahiran dua bahasa. Kemahiran dua bahasa bermaksud murid mampu menguasai sekurang-kurangnya dua bahasa iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Penguasaan bahasa ini penting untuk komunikasi dan juga untuk bersaing di peringkat global. Yang kelima adalah etika dan kerohanian. Etika dan kerohanian merujuk kepada pembentukan nilai moral, akhlak yang baik serta sikap bertanggungjawab dalam diri murid. Nilai ini membantu murid menjadi individu yang berdisiplin dan berintegriti. Yang keenam adalah identiti nasional. Identiti nasional bermaksud murid mempunyai semangat patriotisme serta rasa bangga terhadap negara, iaitu negara Malaysia. Hal ini penting bagi memupuk perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat yang berbilang kaum. Seterusnya kita beranjak kepada 11 anjakan utama Malaysia. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, terdapat 11 anjakan utama yang dirancang untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara. Anjakan ini merupakan langkah strategik bagi memastikan sistem pendidikan Malaysia mampu mencapai aspirasi yang telah ditetapkan. Antara anjakan penting ialah menyediakan akses pendidikan berkualiti kepada semua murid. Kerajaan berusaha memastikan setiap murid mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira latar belakang. Contohnya, kerajaan membina lebih banyak kawasan seperti kawasan sekolah di kawasan luar bandar serta menyediakan bantuan kewangan seperti beasiswa dan bantuan persekolahan kepada murid yang memerlukan. Selain itu, sistem pendidikan juga memberi penekanan kepada penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Penguasaan kedua-dua bahasa ini penting bagi memastikan murid dapat berkomunikasi dengan baik di tingkat nasional dan antarabangsa.
Contohnya, murid digalakkan menggunakan bahasa Melayu dalam urusan rasmi manakala bahasa Inggeris digunakan dalam pembelajaran tertentu seperti sains dan juga teknologi. Ajakan seterusnya ialah melahirkan rakyat yang mempunyai nilai dan sasiah yang baik. Pendidikan bukan hanya tertumpu pada pencapaian akademik tetapi juga pada pembentukan akhlak dan kepribadian murid. Sebagai contoh, sekolah menjalankan aktiviti seperti sesiah, kem motivasi dan aktiviti kokurikulum untuk membentuk disiplin serta nilai moral murid. PPPM juga memberi perhatian pada transformasi profesion keguruan. Guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran dan pengetahuan supaya mampu melaksanakan pengajaran yang lebih berkesan. Contohnya, guru menghadiri kursus latihan profesional dan bengkel pendidikan bagi meningkatkan kemahiran pengajaran mereka. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga diberi penekanan bagi menjadikan proses pembelajaran menarik dan interaktif. Sebagai contoh, guru menggunakan komputer, projektor, video pembelajaran dan aplikasi lain semasa mengajar di dalam kelas. Akhir sekali, PPPM juga menggalakkan kerjasama antara guru dan juga ibu bapa dan pihak komuniti. Kerjasama ini penting bagi memastikan perkembangan murid dapat disokong secara menyeluruh. Contohnya, pihak sekolah mengadakan perjumpaan bersama ibu bapa seperti mesyuarat PIBG bagi membincangkan perkembangan dan pencapaian murid di sekolah. Baiklah, sekarang kita beralih kepada topik guru berjiwa pendidik. Konsep guru berjiwa pendidik. Konsep guru berjiwa pendidik merujuk kepada guru yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesion perguruan. Guru seperti ini menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Hal ini menunjukkan bahawa seorang guru perlu mempunyai sikap dedikasi serta kesungguhan dalam mendidik murid. Guru bukan sahaja mengajar ilmu pengetahuan tetapi juga membimbing murid, membentuk sosial mereka serta menjadi contoh teladan dalam kehidupan murid. Peranan ini sangat penting kerana guru turut membantu membentuk kepribadian dan nilai moral dalam diri murid. Seterusnya, kita beralih kepada peranan guru. Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Hal ini kerana kejayaan sistem pendidikan banyak bergantung kepada kualiti dan usaha guru dalam proses pengajaran. Antara peranan utama guru ialah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid dengan cara yang menarik dan berkesan. Kaedah pengajaran yang dapat membantu murid memahami sesuatu pelajaran dengan lebih mudah. Guru juga boleh menggunakan pelbagai pendekatan seperti perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembelajaran berasaskan projek. Hal ini dapat meningkatkan minat murid untuk terus belajar dan memberi tumpuan dalam kelas. Selain itu, guru juga perlu menguasai kemahiran teknologi supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih efektif. Penggunaan teknologi seperti komputer, projektor dan bahan digital dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Selain itu, teknologi juga membolehkan guru menyampaikan maklumat dengan lebih cepat dan jelas kepada murid. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran di dalam kelas. Di samping itu, guru juga berperanan sebagai pembimbing yang membantu murid mengenal potensi diri serta menggalakkan mereka berfikir secara kritis dan kreatif. Guru perlu memberi sokongan dan galakan supaya murid berani mencuba perkara baru. Bimbingan guru juga dapat membantu murid membina keyakinan diri serta mengembangkan bakat dan kebolehan mereka. Dengan cara ini, murid dapat berkembang secara lebih menyeluruh dari segi akademik dan sosial. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepentingan teknologi digital dalam bidang pendidikan. Dalam era teknologi pada masa kini, teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Penggunaan teknologi bukan sahaja memudahkan guru menyampaikan ilmu, malah turut membantu murid memahami suatu topik dengan lebih mendalam.
Baiklah, untuk isi yang pertama, teknologi digital membantu guru menyampaikan maklumat dengan cara yang lebih mudah dan difahami oleh murid. Sebagai contohnya, kita tahu di sini adalah guru boleh menggunakan video pembelajaran animasi, gambar interaktif atau slide pembentangan untuk menerangkan suatu topik. Kaedah ini menjadikan pembelajaran lebih menarik berbanding kaedah pengajaran tradisional yang hanya bergantung kepada buku teks dan penerangan secara lisan sahaja. Apabila murid dapat melihat contoh secara visual, mereka lebih mudah memahami dan mengingati maklumat yang dipelajari. Yang kedua adalah teknologi digital juga memberi peluang kepada murid untuk belajar secara sendiri melalui penggunaan internet dan pelbagai platform pembelajaran dalam talian. Murid boleh mencari maklumat tambahan di luar waktu kelas. Sebagai contoh, murid boleh menonton video pembelajaran, membaca artikel pendidikan atau menggunakan aplikasi pembelajaran untuk memahami sesuatu topik dengan lebih mendalam. Hal ini membolehkan murid belajar mengikut kemampuan dan tahap kefahaman mereka sendiri. Baiklah, untuk isi yang ketiga ialah teknologi digital membantu meningkatkan kemahiran digital dalam kalangan murid. Kemahiran digital merupakan salah satu kemahiran yang sangat penting dalam dunia moden kerana kebanyakan pekerjaan pada masa kini memerlukan penggunaan teknologi dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Murid pada masa ini dapat membiasakan diri dengan penggunaan komputer, internet dan pelbagai aplikasi digital. Secara tidak langsung, mereka dapat membina kemahiran yang sangat berguna untuk masa depan mereka. Baiklah, kita beralih kepada implikasi kepada guru. Pelaksanaan aspirasi pendidikan Malaysia memberi beberapa implikasi kepada guru. Guru perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka agar selaras dengan perubahan dalam sistem pendidikan. Selain itu, guru juga perlu bersikap lebih kreatif dan inovatif dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pengajaran yang menarik dan interaktif dapat membantu meningkatkan minat terhadap pembelajaran. Akhir sekali, guru perlu menguasai penguasaan teknologi bagi pendidikan bagi memastikan proses pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Kemahiran ini penting bagi membantu guru menghasilkan bahan pengajaran yang lebih menarik seperti video pembelajaran, animasi dan juga infografi. Kesimpulan, secara keseluruhannya, inspirasi dan hal tuju pendidikan Malaysia penting dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualiti serta melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Guru memainkan peranan utama dalam merealisasikan inspirasi ini kerana mereka bukan sahaja mengajar ilmu tetapi juga membentuk sesiah murid. Oleh itu, guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran dan pengetahuan agar dapat melahirkan generasi yang berkualiti dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Sekian, itu saja video kita. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat kepada sesiapa yang melihatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seterusnya, inisiatif yang dilaksanakan Nerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 menunjukkan pencapaian positif setakat ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi contoh kemasukan ke sekolah di semua peringkat menunjukkan peningkatan yang sangat ketara sekaligus memastikan kanak-kanak di negara ini terus berada dalam sistem pendidikan. Fadlina berkata KPM sentiasa memberikan perhatian dan mendukung dasar pendidikan yang ditetapkan kerajaan termasuk memastikan kejayaan 5 aspirasi sistem pendidikan iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan